Betul. Dan malam ni sehingga jam 12 tengah malam kita akan bersama dengan orang-orang Kota Tinggi. Kita harapkan anda semua terhibur pada malam ini. InsyaAllah. Ya, sebab apa? Kita ada banyak artis yang akan menghiburkan anda semua. Ya. Tadi kita ada Ayah Ilusi. Beri kata buka untuk Ayah Ilusi. Ya. Dan selepas ini kita ada Hakim and the Magistrate. Ya. Kita ada Stacy. Ya, memang kena bawa orang rumah dia. Dan kita ada Samsul Yusof dan Mawi. Okey, yang tu semua dekat Kuala Lumpur. Yang kat sini Ayah Ilusi dan juga ada artis nanti. Bukan dia orang je tau, aku pun dah percaya tau. Aku pun dah percaya ni, pasal aku tak tahu sangat tentang program ni. Okey, baiklah Cik. Sekarang ni kita nak bagi tahu dekat Johor memang ramai artis-artis daripada Johor. Okey, antaranya yang kau kenal, Weh, macam gua besar pula. Okey, antaranya Spider. Dia orang ni orang filem yang kacau. Okey, kita ada Najwa Latif. Okey. Kita ada Sufian Suhaimi yang terbaru. Betul. Kita ada Wani, orang bertupahan. Betul. Kita ada Alia. Ya, dan juga kita ada Villa Nabila. Itu umur tu aku nak mampu kalau. Okeylah, baiklah. Dan malam ni saya nak tanya, mesti orang kota kenal. Siapa peminat Search? Okey, sekarang ni kita nak itu Wing. Witches. Okey, sekarang ni saya nak tanya, siapa yang betul-betul peminat fanatik kumpulan Search? Kita nak seorang. Pergi Cik. Tu abang tu. Ini memang ni lah. Mana main tinggi. Main banyak abang tu masuk ni. Abang yang main bang. Seri. Ya. Okey, bagi. Kita suruh orang masuk, bukan salam aja. Belakang. Aku dah dapat seorang kumpulan shirt. Okey, yang saya pula, saya dah cari peminat kumpulan Search seorang belah kanan saya. Tolong. Ada tak? Bolehlah kau, Meh. Dah tak ada orang lain lagi. Dia angkat tangan. Bang. Halo, bang. Bang. Allahu Akbar. Sini. Mana ayah? Main sini. Kita punya bang. Bang. Abang rela. Abang ni. Seorang ni. Kau ingat aku rasa kau panjat dia lah. Ni dia peminat kumpulan Search. Biasanya peminat rambut panjang. Kenapa macam spotlight ni? Okey bang. Saya terpaksa tutup mata pasal spotlight mantul sini. Kau bang. Mana? Orang kampung abang? Iya ke? Lagi keluar kat mana? Allah, berpeluh yang berpeluh. Aku pasang butang atas, kau pun pasang butang atas. Kan? Tak payahlah buka. Alright. Okey. Ini adalah peminat kumpulan Search. Okey, kita tanya dulu siapa nama dia orang tu. Kita interview abang Okey, abang betul-betul peminat rock betul lah Okey, siapa nama abang? Panggil kota ni botak je. Okey, tak. Takkan nama isteri lu botak. Ya, Cik. Orang segamat panggil kau apa? Aceh. Ya ke? Nama? Tak, bohong ke? Bohong pula. Kita pula ni bohong kat dia pula. Alamak, tak ni. Dia relax dia lah. Okey, ni pula. Ni. Anak buah lah. Lu siapa nama? Siapa nama awak? Azizul Hakim. Ni anak Aljino asli awak ke? Memang lu minat kumpulan Search ke dia? Okey, selain Search siapa lu minat? Mouse. Macam-macam. Satu lagi kumpulan Search benda tu. Kau dah kenapa? Rock. Siapa kau minat? Oh, dia tahu kumpulan Search je. Rasa je.
Nyanyi. Ah. Tadi ingat ni lupa. Ni kau baru search. Kumpulan search bukan semua search. Alright. Okey. Apa lagu search yang mana nak? Aku macam ni juga lah. Alah, aduh mak. Tadi kata gua orang selamat ni. Aku ingat dua-dua ni anak beranak ni. Itulah pasal. Okey, sekarang apa nak dibuat Okey, dengan sekarang anak-anak ni Okey, kita ada mentor lah Okey, antara saya dengan Aceh. Okey, awak pilih siapa? Mentor. Kalau orang bagi spana dengan tayar, kau pilih kereta memang tak betul lah. Dek, tadi makan tengah hari makan dedak ke? Eh, Okey, pilih siapa antara saya dengan dia? Aceh. tengok. Sabar pula. Eh, Bukan dua-dua, satu seorang je. je. Seorang. Satu je. Okey, sebelum makan haji boleh pilih tak? Tak lembus kau, aku sebelih ni kau. Aceh ya? Kau pun Okey. macam dah agak-agak kalau kau pilih Hakim tadi memang turun balik kau. Tak ada Okey, orang di sini. jadi dia adalah anak buah aku lah. Alright. Jadi kita nak tengok, okey, kata peminat search, tapi kita nak show diorang buat showmanship kat ini. Showmanship dulu. Contohnya Cik. Contohnya. Okey, kau tengok Aceh buat, nanti kau buat. Okey eh. Okey. Okey, ready bang? Ready, music. Aku tidur. Kau kena buat. Apa kabar sekarang kota tinggi? Alam yang terpisah melenyapkan semua kisah. Tapi chorus. Terbang kereta kehangat. Lama senang. Hari Cik, memang power lah kau. Power ni. Berdengung nampak? Dah macam cicak bobek kau tengok kau. Power lah. Okey. Jangan samakan aku dengan binatang tu. Sekarang ni aku nak tengok showmanship kau pula. Kau kena menyanyi. Nak patah balik pula. Mana ada patah balik? Tadi kau main kau Bagi dia Cik. Nak jumpa tu Pak. Okey, pegang. Pegang mic, Pegang mic. Menggigil kau dah. Oi, menggeletar kau. Okey, siapa nama kau tadi? Azizul. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, orang Kota Tinggi. Ini Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan, khas untuk orang Kota Tinggi, ini adalah artis yang baru meningkat naik. Berikan tepukan untuk Azizul.
Yang tadi tu suka Deka ke apa? Kau nanya lagu apa sebenarnya? Okey, sebenarnya lagu apa yang kau tahu? Kau tanya dulu. Kau selidik dulu. Lagu apa kau tahu sebenarnya? Okey, lagu sekolah tu. Terlalu pandai dia. Lagu kau memang senyap je. Kita ada 5 minit lagi sebelum VIP kita sampai. Baik, kita jumpa terus kepada Kau ni betul. rugi pula aku hantar kau datang sini. Okey, gini lah. Kita nyanyi. Okey, sekarang kita bersama orang kota tinggi lain tak bukan penyanyi untuk mulai daripada Puta. Kisah cinta dua terpisah dengan Isabella depan kau jangan takut apa? Kau kan Isabella yang jadi hilang gelap Sebelum dunia jadi gelap daripada dia sudah. aku nak makan rumput ni tu. Rumput dah mati. Kau dah macam ketam lah tadi. Zapin lah. Adalah nak zapin tak zapin juga. Okey. Alright, sekarang kita VIP kita dah sampai. Dah sampai bang. Kalau belum aku sambung. Ya. Sabit. Dah sampai. Jom, kita bagi hadiah. Meh. Duduk sambung ni. Nanti lah. Dah sampai belum? Alright. Belum. Dia. Okay.